Pada sesi 2026-2027, jumlahnya meningkat kepada 4,330 tempat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Hari ini saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan dasar pengantarbangsaan. Agenda pengantarbangsaan pendidikan tinggi merupakan dasar strategik kerajaan Malaysia yang telah dibangunkan dan diperkasakan sejak lebih 3 dekad yang lalu. Tujuannya bagi meletakkan Malaysia ini sebagai sebuah negara maju di rantau ini. Malaysia telah mengorak langkah dalam mengantarabangsakan sektor pendidikan tinggi sebagai satu gerakan strategik nasional untuk memperkukuhkan daya saing negara, menjana pertumbuhan ekonomi berasaskan ilmu, serta mengangkat reputasi institusi pendidikan tinggi Malaysia di persada antarabangsa. Agenda ini diperkukuhkan bermula dengan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara PSPTN 2007, Dasar Pengantarbangsaan Pendidikan Tinggi 2011, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025. Pelan-pelan ini, rancangan ini telah terbukti melonjakkan kedudukan ekonomi negara melalui keyakinan pelabur terhadap institusi pendidikan tinggi dalam menyediakan bakat dan inovasi bertaraf global. Jika dibandingkan dengan universiti ternama dunia yang lain, berdasarkan data QS World University Ranking 2027, kita masih ketinggalan daripada sudut bilangan pelajar antarabangsa. Seperti contoh, MIT dengan jumlah pelajar antarabangsa 3,808 yang mewakili 33% daripada jumlah keseluruhan pelajarnya. Imperial College London dengan jumlah 10,802 pelajar antarabangsa yang mewakili 53% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Stanford University dengan 3,538 pelajar antarabangsa yang mewakili 20% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Nanyang Technological University Singapura dengan 11,339 pelajar antarabangsa yang mewakili 39% daripada jumlah keseluruhan pelajar. National University of Singapore NUS dengan angka 15,641 pelajar antarabangsa mewakili 41% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Agenda pengantarbangsaan ini diteruskan menerusi Dasar Pengantarbangsaan Pendidikan Tinggi Malaysia 2025-2030. Di UTM, kita meneruskan usaha ini, namun dalam masa yang sama, kita tetap pastikan pelajar tempatan disediakan tempat yang sewajarnya. Berdasarkan jumlah tempat yang disediakan untuk pelajar tempatan, ia menunjukkan peningkatan yang signifikan, iaitu daripada 3,206 tempat pada sesi 2024-2025 kepada 3,559 tempat pada sesi 2025-2026 dan terus meningkat dan dijangkakan pada sesi 2026-2027 jumlahnya meningkat kepada 4,330 tempat. Ini terbukti walaupun kita mengambil pelajar antarabangsa, kita tetap mengutamakan pelajar tempatan. Pengantarbangsaan ini bukanlah ancaman kepada mahasiswa tempatan. Sebaliknya, merupakan pelaburan strategik negara untuk melahirkan graduan Malaysia yang mampu bersaing, memimpin dan berjaya di peringkat global, serta menyumbang kepada pengukuhan ekonomi negara. Kerana Tuhan untuk manusia menginovasi penyelesaian lestari. Sekian, terima kasih.